Yang jadi pertikaian di sini adalah formula PHBN 1+1 = 2. Kalau ikut kiraan dan juga harapan daripada mereka yang menyokong gabungan PH dan BN, bukan hanya untuk PRK air kuning tetapi juga untuk PRU akan datang, adalah 1+1 = 2. Maknanya kalau ambil pilihan raya lepas, ambil undi BN campur dengan undi PH, maka itulah undi yang kita akan dapat selepas ini. Okey, kita tengok apa jadi ya. Sebab itu mungkin Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syarani, Menteri Besar Perak, dia umumkan sasaran bahawa calon BN dengan sokongan daripada PH akan dapat 18,000 undi. Bukan majoriti ya, 18,000 undi di air kuning. That was the target, 18,000 ya. Tetapi itu kenapa? Apa andaian yang digunakan oleh Datuk Seri Syarani umumkan 18,000. Sebab apa? Sebab pada tahun 2022 BN campur PH adalah 16,000.